Ini kalau kata jadi trainer ni, semua ni nak kena kuasai. Kita cerita tentang mental health, tentang mental health, dan apa yang kita bincang antaranya sebab pemakanan, ada masuk tentang pemakanan. Dan memang kalau kita pun dah kajian juga, makanan macam daging tu sendiri boleh dibuat secara sintetik. Kat Singapura dia dah boleh buat daging tu macam betul daging tapi sintetik, mana dia buat sendiri melalui 4D punya ni. Dia buat sendiri, dia buat secara daging tu. Singapura dah ada. Dia ada kilang dia lah. Bukan maknanya dia import daripada UK, tak lah. Bukan. Dia memang Singapura kan memang dia ada lah. Mungkin tak tahulah alat tu dia dapat mana. Cuma dia buat tu dengan sintetik. Dia guna apa lah? Dia guna bahan-bahan kimia je lah. Dia bukan natural. Bukan minyak hitam dia sendiri. Sebelum ni bahayanya GMO. Tahu GMO kan? Tahu. GMO tahu kan? Tak tahu. Ini bahaya, masalah dunia ni besar sekali. Ini kalau kata jadi trainer ni, semua ni nak kena kuasai sebab pemakanan ada kaitan dengan psikologi. Kalau kita nak cerita psikologi, kena cerita juga tentang pemakanan. Okay, saya cerita sini dah settle. Banyak lagi saya tak sini. Sebab itu saya nak beritahu, training ni dia besar, dia punya skop dia, tapi bukan skop besar je, tapi kita kena tahu. Sebab tu kita kena tahu dia punya skill. Banyak benda kena tahu. Banyak benda kena tahu. Trainers memang kena sentiasa update dengan isu. Up to date. Banyak benda. Contoh GMO. Genetic Modification. Organik. Ini banyak pemakanan khusus sekarang ni, hampir 80% di dunia ni dah dilakukan. Kan